Where are we going? Yay! Hi guys, welcome back to my channel. So aku nak review satu hotel dekat Kajang. Okay, kau tengok belakang aku, Monkeys Canopy. Okay, so aku dengar kat sini ada pelbagai aktiviti yang menarik untuk budak-budak. So ianya kids friendly resort. Okay, stay tune video aku sampai habis. Jom kita tengok boleh go tak boleh go. Let's go. Okay guys, kita dah sampai. Okay, dia agak membukit sikit lah. Okay, jalan dia agak membukit, bukit bukau sikit. Tengok straight je. Okay, lebih kurang lagi 3 km akan sampai lah. Okay, dia jalan straight je. Tapi jalan dia macam ada lubang-lubang sikit lah. Kena hati-hati sikit. Okay, kita dah sampai. Okay, masuk dulu. Per entry RM3 satu hari. Okay. Boleh pakai debit card. Touch and go pun boleh lah. Okay, let's go. There, Monkeys Canopy. See, there's a monkey logo there. We are here. Yeah, it's a monkey. Okay guys, jom kita check in. Masuk dalam. Okay. Aku tak nampak pula bellboy ke apa, so aku angkat barang sendiri je, tak tepi ni dulu. Okay. Oh, ramai orang. Okay guys, aku dah check in. So now nak kena pergi ke bilik, dia nak kena naik bagi ni lah. Okay, nak pergi splash water park ke, atau nak pergi dino park ke, kena naik bagi lah. Okay. Begitu punya turn, kita naik. Okay, let's go queue. Sabar. Come guys, jom kita naik bagi dah sampai. Let's go. Okay, room aku 2135 blok 44. Okay, jom. Terus korang kena loading barang semua dekat bagi ni. Lepas tu kita gerak ke bilik lah. Okay, let's go. Woohoo! Wow, okay guys. Naik bagi elektrik ni lah. Ready, hold to your video tight. What? Yeah. Let's go. Oh, it's that. Oh. Yeah? Okay. Here. Okay, let's go. Dah sampai. So, lebih kurang 2 minit kita sampai lah. Okay guys, kita dah sampai bilik. 2135. Sampai lah? Fine, 2135. Where is 2135? This one. Okay, dah sampai dah. 2135. Okay guys, aku dah masuk bilik. Jom kita tengok bilik dia boleh go tak boleh go. Okay. Kau masuk je sebelah kiri ni. Okay. Ada cermin besar ni lah. Okay. Nampak? Ambil cermin besar ni untuk dandan ke, pakai baju ke apa yang patut lah.
Okey. So kita masuk kanan ni dululah. Okey. Kanan ni ada bilik air. Okey. Inilah dia punya toilet. Oh, cantik. Bersih, kemah, modern looks lah. Okey, aku suka ada orang panggil apa? Vibe-vibe hitam ni. Okey, ada kala-kala hitam ni. Dia tandas dia. Jadi jamban dia ada bidet, jangan risau. Mana bidet dia? Tu kat bawah tu. Okey. Bidet dia ada spring tu, yang canggih tu. Baru punya version lah. Okey. Lepas tu kat sini ada tissue roll. Okey, lepas tu ada 2 sanitary bag. Okey, sanitary bag. Bagi 2, ada tissue roll. Lepas tu ada dustbin kat bawah ni lah. Okey. So, masuk belah kanan ni. Nampak ada towel kat bawah ni. Okey, ada bagi 2 towel. Lepas tu ada hair dryer. Okey, ada logo dia lah, Monkey Canopy. Okey. Selalunya logo brand, tapi kali ni ada logo Monkey Canopy. Nama resort lah. Okey, sini ada apa? Oh, tak ada apa. Okey. So kat atas ni dia ada provide apa tau. Okey. Dia bagi vanity kit. Okey. Vanity kit, lepas tu ada shower cap. Okey. Shower cap, lepas tu ada dental kit. Nampak? Okey. Brush gigi ada 2. Lepas tu ada cawan ni lah untuk berkumur apa yang batuk macam biasa lah. Okey. Lepas tu cuci tangan. Okey. So kita tengok dia shower. Okey. Dia bagi shower gel kat sini. Okay, shower gel. Botol brand dia lah. Okay. White grapefruit and orange blossom. Dia plain flavor dia lah, bau dia. Okay. Orange blossom ni shampoo. Lepas tu dia ada air panas. Okay. Kiri kanan macam biasa lah untuk panas sejuk. Tapi cuma dia ada portable head shower. Dia tak ada fixed shower kat atas. Okay. So bilik air dia jenis transparent. Okay. Jom kita tengok kat luar ada apa pula. Okay guys. Okay, tengok dia punya katil. Aku ambil bilik 2 single bed lah. Okay. Tapi single bed dia agak besar. Nampak. Okay, tilam pun agak empuk. Masuk belah kanan ni. Kita tengok ada apa. Okay. Sini ada 2. Dia bagi 2 laundry bag. Okay, laundry bag. Atau korang nak hantar laundry sini adalah. Okay, bagi kena resort. Kalau nak buat dry cleaning apa yang patut. Okay, dia tak ada wardrobe. Dia ada open wardrobe. Wah, dah ada hanger ni semua ni lah. Okay. Lepas tu bawah ni ada slipper ni lah. Dia bagi slipper ni, okay, untuk pengguna dalam hotel lah. Okay, bawah tu aku rasa tak ada apa dah. Okay. So TV ada satu kat sini, Skyward TV. Okay. Nampak. Okay, TV. Lepas tu ada satu dustbin lah. Okay. Kat bawah ni, depan TV. Kita tengok belah sini ada apa. Okay. So inilah dia punya remote TV. Okay. Smart TV ni lah. Nampak Netflix semua ada. Lengkap. Lepas tu ada telefon ni lah untuk panggil bagi ke apa yang patut. Okay. Dia tak ada drawer kat situ. Kita tengok belah sini ada apa pula. Okay, ni room service menu. Okay, last call pukul 12 tengah malam. Okay, ada nasi lemak semua lah. Monkey Club sandwich, aglio olio, pesto. Okay. Lepas tu ada 2 charger kat sini. Okay, charging port. Lubang ni lah. Lubang untuk charge ni. Charge telefon. Lepas tu ada satu meja kat sini. Okay. Meja hitam ni. Satu kerusi. Lepas tu ada tisu box. Okay. So kat mana dia punya... Oh, dekat sini. Okay. Dia punya coffee tea lah. Okay. So dia ada bagi English tea. Okay. Peak wheat. Okay. English tea. Coffee pun ada. Okay. Nexus coffee ni. Lepas tu ada some sugar and apa lagi ada? Ada some creamer. Ada creamer ada kat sini lah. Okay. Sugar, creamer. Lepas tu ada 2 botol air mineral ni. Okay. Nampak? Okay. Ada 2. Lepas tu ada kettle. Okay. Ada kettle. So aku rasa dia tak ada peti ais. Aku tak nampak peti ais. Okay. So, kalau nampak nanti aku tunjuk bawah. Ada. Oh, dia tersuruk kat bawah ni. Nampak dia hidden. Okay. So ada 2. Ada 1 peti ais. Kita letak air dulu bagi sejuk.
Okay. Aku ni suka benda sejuk. Okay. Alright. Tutup dulu. Okay. Okay, kita tutup. So tepi ni ada charging port lah. Okay, ada 2 lagi dengan lampu lah. Okay. Switch lampu. Okay guys. So korang rasa macam mana bilik ni? Boleh go tak boleh go? Tengok. Nampak anak aku dah main kat katil tu. Agak selesa di situ. Katil ni memang empuk guys. Terbaik. Okay guys. Jom. Kita pergi Monkey Splash Zone. Wih. Sampai sit. There's a 3D, right? Is it? You go swimming first, okay? Okay. Sampai Monkey Splash Zone. Itu dia. Jangan risau, walaupun hujan, dia indoor. Okay? Lepas ni indoor. Okay, let's go. Come. Jom. Kita bayar tiket dulu. Okay guys, scan QR kat sini. Okay. So can you come here? Dah. Okay. So, kanak-kanak bawah 90 cm free lah. Okay. Sofia, put the QR there on the scanner. Okay, come to daddy. Wow, I'm going to that bouncy. Yeah, okay, let's go. Yeah, I'm so excited. Okay, jom. We have to go here. Come. Okay, kita masuk lalu sini dulu. Pandai dia orang buat bisnes. So kita masuk beli dulu. Shopping apa? Pelampung dah sebagainya. Tuala lah kan. Okay. Yeah, kau come prepare. Sampai no need, come, let's go. Okay, let's go. Okay, kat sini no smoking, no vaping. Satu bilik tukar baju. Okay. Sana untuk mandinya. Nampak? Okey. Jom. So actually tempat ni open to public juga. So kalau korang tak nak check in, nak mandi air je boleh juga, tapi tak ada diskaun untuk in-house check in lah. Okay, normal price lah you will pay. Okay. Oh, kat sini nampak sebelah kiri aku ni ada go-kart elektrik. Oh, menarik. Okay, kalau sempat boleh cuba. Okay guys, jom kita masuk dalam. Tengok apa yang ada. Ni tempat budak-budak, nampak? So, anak aku tengah mandi. What? Okay, nampak ada gajah kat situ. Aku nak sebelah sini pula, ada apa? Okay. Korang jangan risau, tempat ada lifeguard, nampak tu? Ada boy lah. Okay, beach boy, bad boy pula. Okay. Nak main slide pun ada orang jaga. Dia slide, ada buih-buih jacuzzi, ala-ala jacuzzi. Okay. Lepas tu slide, banyak slide dia. Penat nak main semua ni. Nampak. Yang sini pula ada lagi whirlpool wheel. Okay, Zumi Glidey. Okay. Ni nak tenang-tenang sikit belah sini lah. Okay, ada air pancut ni semua. Lepas tu kalau kau nak main giggling geyser, okay, giggling geyser. Yang ni untuk main buih-buih ni lah. Nampak ada buih sabun. Nampak? Nampak? Orang dewasa pun main sekali, nampak? Okay.
Nampak. Okey. Tengok sebelah sini ada apa pula? Ada kolam lain lagi. Okey, ada pelbagai jenis kolam. Sorry, giga tu belah sana tadi. Ni Bubble Bay nama dia. Okey, nampak Bubble Bay. Kena ada orang dewasa lah. Okey. Nampak meriah sabun-sabun ni semua. Nampak? Nanti kita tengok dulu tempat lain. Ada banyak lagi. Swing and Splash. Okey, kat sini pula ada tandas lagi. Nampak? Ada 2 tandas aku nampak dah. Okey. Tandas ada, tukar changing room pun ada. Okey. Swing and Splash. Nampak? Ini ada Swing and Splash. Tempat agak luas juga. Yang penting kalau hujan ke panas ke, korang tetap boleh main. Okey. Tapi itu sampai pukul 8 malam lah. Okey. So maknanya kalau datang lewat petang pun dapatlah main juga 2 hours. Okey lah. Nampak belah kiri ni ada bouncy ni. Okey. Kau boleh main lah kat sini. Nampak? Inflatable UFO. Okey. Below 35 kg only. Kids entrance only. Okey. Untuk budak-budak lah untuk masuk dalam tu. Ini untuk budak main. Okay, dengan anak-anak pun seronok lah. Okey. Ini ada satu lagi. Playground. Okay. Mini water park. Tak kata mini tak mini, besar juga. Okay. Lost in the Amazon. Okay. Kata ada apa lagi kat sini? Ni sebelah sini. Ni mungkin macam ombak, macam pantai lah. Okay. Di sini wacky wave. Okay. Nampak? Wave dia ada beritahu pukul apa. 45 minit, 15 minit wave. Ada jam timing semua adalah sampai lah pukul 19 suku. Okey. Nampak? So luas lah. Okey, nak main kat sini pun boleh. Nampak? Memang besar. Okey. Jom kita share anak aku. Tidak, sebelum tu aku nampak ada satu lagi ni boleh main. Banyak rupanya boleh main. Ni pun ada lagi. Bouncing Balloon Hope. Okey. Ni nak lompat dengan balloon besar ni. Ni pula Ripple Rampage. Okay. Untuk budak-budak lah. Mostly memang kids friendly lah tempat ni. Jadi memang sesuai lah bawa budak-budak. Memang enjoy habis kalau macam ni. Nampak. Ni macam satu apa? Macam satu pertandingan. Okay. Keliling lah untuk budak-budak lari di atas pelampung besar-besar tu. Okay. So, tengok guys, tempat memang luas, puas hati lah. Okay. So senang cerita, kalau bawa budak sama ada tak nak balik ataupun balik lepas tu pengsan. Tak tahulah siapa, mak ayah yang pengsan ke budak yang pengsan, aku pun tak tahu. Okay. Lepas tu kat sini ada jual aiskrim Magnolia, nampak? Beli aiskrim ke apa ke boleh lah kat sini. Okay. Lepas tu dia tutup. Okay, maybe ada maintenance. Downless splash. Okay. So maybe next round boleh cubalah. Kat sini ada kedai. Kau boleh beli pelampung ke, nampak? Kau tak ada boleh naik basikal kecil ni, okay? Bubble rides. Nampak? Lampung dan aiskrim, goggle semua adalah kat sini, nampak? Okay. So kau rasa macam mana tempat ni? Aku tak sabar nak cuba dia punya kolam ni. Tengok, boleh go tak boleh go? Nampak tu splash tu, sudah turun. Mantul. Baru ni babe.
It's like going my eye. Take it off, baby. Right, like the bubble of my eye. Eh, wiper. Okay, apa ni? Okay. Climb. Okay. Climb. Okay, splash. Dia lebih kuat. Mantap. 24 hours later. Okay guys, kita nak pergi pool. Okay. Kat sini ada 2 pool. So kita pergi pool yang ni dulu lah. Kalau sempat kan kita pergi lagi satu. Okay. Are you ready? Yeah. Go to the pool. I'll put some block first, okay? Because it's hot, okay? That's the pool. Okay guys. Okay guys, kat sini ada 2 swimming pool, okay? Kat sini ada 1, okay? Dekat dengan bilik ada 1 infinity pool. Yeah. Come. Sofia, wait. Yeah. No. Okay guys, ni dia punya pool punya rules, okay, macam biasa. Okay. Buka pukul 7 pagi, tutup semua 10 malam. Okay, kat sini tak ada lifeguard. Macam biasalah, hotel biasa tak ada lifeguard. Okay, lepas tu no diving. Okay, no smoking, no pets. Okay, kena pakai baju sepatutnya lah. Kat sini ada 2 kolam kat sini. Alright. Satu ni untuk budak-budak. Okay, tengok. Go to the small pool. Okay, ni untuk budak-budak punya lah. Okay. Ini untuk adult pool, tapi tak rasa dalam sangat lah. Okay. Tapi dia ada 1 lagi infinity pool. So kalau sempat nanti aku nak pergi tengok. So biar anak aku mandi sini dulu lah. Okay. A few minutes later. Okay guys, aku nak cuba breakfast buffet ni. Jom kita tengok. Boleh go tak boleh go? Let's go. Okay guys. Okay, kita pergi breakfast. Kat sini ada bread butter pudding. Okay. Ada some pastry here, Danish pastry. Pasal ada plain croissant lah. Okay. Hotel oven ni tapi for staff only lah. Okay. Yang usik itu roti-roti lah. Kau nak toaster bread ke apa, muffin. Okay. Ni ada vanilla muffin, chocolate muffin. Okay. Ini sama ada topping untuk roti lah. Itu ada pau. Okay, kat sini ada pau. Ni pada pau. Okay. Ni ada topping untuk porridge lah. Okay. Ada ikan masin semua. Ada bubur, ada porridge. Okay. Ada coffee sini, ready made coffee. Lepas tu ada some juice lah kat sini. Okay. Juice. Lepas tu ni main dishes dia. Tengah ni lah, okay. Tengah ni ada delicious dia. Nampak? Okay. Chicken sausage. Lepas tu ada macam biasa lah. Lepas tu wedges. Chicken slice, okay. Sayur-sayur ni steam mix veggie dengan red bean. Okay. Nasi lemak. Cuba nanti nasi lemak dia ni. Ni apa ni? Chicken ball with Thai sauce. Chicken curry. Lepas tu ada kuih tiaw. Kuih tiaw dia nampak lazat ni, nampak guys. Lepas tu ada nasi lemak. Okay. Okay, ni ada apa pula? Mana sama lah tadi, ada baked bean. Dan mana sama lah steam mix veggie. Jadi 2 special lah maknanya. Okay. Kat belah sini pun actually aku rasa benda yang sama. Betul, ada nasi lemak. Lepas tu ada kuih tiaw juga. Okay. Tengok. Kat sana ada buah. Okay. Dengan breakfast cereal. So macam biasa anak aku
Dia nak makan Coco Crunch. So aku ambil kejap. Okay. So ada Coco Crunch. Sini. Okay. Nampak. Crunch. Nak Coco Crunch. Kat sini Milo lah. I think this one. Aku tak tahu boleh ke. Okay. Sama spoon here. Okay. Lepas tu. Di sini ada fruit platter lah. Okay. Ada salad. Buah-buah semua ni. Nampak ni. Salad dressing. Lepas tu ada buah-buah lah. Temikai semua ada. Okay. Kita belah sana pula ada apa. Sofia, this is for you. Okay. Ni pun. Sini ada teh tarik. Mau kopi. Okay. Kopi. So ada apa ni? Oh ni ada roti canai. Roti canai. Nampak? Menarik ni. Roti canai. Lepas tu ada ni. Okay. Oh, scrambled egg. Menarik. Ada mie rebus. Mie rebus tu mie apa ni? Mie sup. Ada topping semua dalam tu lah. Okay. Fried egg. Lepas tu ada. Ni lah. Nak order apa ni? Ya, boleh order telur ni lah kat sini. Nampak? Ada ni buat kan? Okay, jom. Buat aku mula lapar. Ambil food. Okay guys. Aku nak makan dia punya breakfast. Okay, nak cuba tengok boleh go tak lego. Depan aku ni ada kuih tiaw. Aku campur sikit lah. Okay, nasi lemak. Aku tak boleh skip. So aku masukkan nasi lemak. Ada some hot dog sini. Okay. Lepas tu dekat sana tu ada food buah sikit lah. Okay. So hari ni dengan air kopi. Kita tengok boleh go tak lego. Kita try dia punya kuih tiaw dulu. Kuih tiaw dia layan. Boleh top up ni. Mana terbaik? Kita ada bersama nasi lemak. Apa? Gimana? Ini pun layan. Tapi lebih pedas. Sama dia agak pedas sikit lah. Jadi overall, nice. Kita ada punya buah. Apa di sini? Macam ikan. Okay. Manis buah dia. Mantap. Terbaik. Korang cuba. Food dia not bad. Banyak agak variety. Bagi apa? Pastry pun ada. Pau lah apalah. Okay. So kalau korang datang sini, jangan skip breakfast. Dia datang lah. Cumanya breakfast dia korang datang naik pagi. Okay, kalau dia pagi, kita datang. Okay guys. Overall, aku suka tempat ni. Okay, the kids friendly. Macam mana dia boleh buat. So, tempat membersih, luas. Tapi kau nak ke mana-mana semua kena ada bagilah. Okay. Anda ambil masa sikit lah. Dua tanya aku, satu malam yang tak cukup, kena 2 malam lah at least. Untuk cover Dino Park lah, dia ada beberapa games lagi lah. Go-kart elektrik, okay. Dan lain-lain. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Peace. Assalamualaikum.